kita try yang ini pula. Sedap. Macam biasa, dekat Singapore Changi Airport ni ada macam-macam pop-up store. Yang ini adalah Genshin Impact. Dan sekarang pun dekat departure area ada Peanuts and Friends. Dekat basement tu pun sama, ada Peanuts and Friends juga. Ada Olaf, ada Andy. Dekat dalam pun ada apa tu, macam all yang warna-warna purple tu semua untuk shopping punya. Ada boarding pass je dah boleh main game. Dan ada boarding pass boleh main game, dan juga pembelian minimum $60, $60 dah boleh main game, dah dapat macam-macam hadiah best. Nak balik kerja. Balik sekarang. Sekarang pukul 4.50. Bola. Excited ni. Bye. Diorang semua tengah tengok bola dekat skrin besar. Tak tahu. Bukan. Terima kasih sebab subscribe kot. Support. Sebab ni baru nak mula je, rasa macam excitednya nak juga share macam orang lain, dan juga create content macam orang lain untuk share. Banyak benda yang nak di-share sebenarnya, cuma kalau kita keep untuk diri kita sendiri tak ada yang best kan. Jadi kita cuba kalau kita share, itu lebih best. Okay, terima kasih. Bye-bye.